Seterusnya, kata pengarang, para ulama berkata, maknanya ialah seseorang itu tidak beriman dengan iman yang sempurna. Makna tidak beriman itu dengan makna beriman, imannya tidak sempurna. Kita tak ambil. Tak beriman kita tak ambil. Kerana tak beriman tu makna kafir. Tak beriman kita tak ambil. Tidak sempurna iman, kita tak ambil juga. Kita nak minta dengan Allah, kita nak beriman sungguh. Kita nak beriman sungguh. Kita tak mau main-main. Walaupun kita berbeza pendapat fiqh, berbeza pendapat akidah pada urusan cabang, berbeza pandangan bab ekonomi, bab politik, bab dakwah, bab jamaah Islam, bab parti, bab kerajaan dan pembangkang, bab pandangan kita berbeza pendapat. Tapi kita nak beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Berbeza hak lain. Masuk parti-parti hak lain. Sokong oleh kerajaan tu hak lain. Sokong pembangkang hak lain. Terima hak betul. Terima hak betul hak kerajaan. Tolak hak tak betul. Terima pembangkang hak betul. Tolak pembangkang hak salah. Bukan ada salah pembangkang. Tolak pembangkang terus. Bukan salah 1, 2, 3 hak pembangkang. Tolak terus. Mesti kena keluar. Mesti kena lari. Bukan gitu. Orang yang sokong kerajaan. Bukan yang sokong 100%. Memang ada silap. Memang ada salah. Hak salah tu kita tidak sokong. Kita tidak setuju. Bukan salah 2, 3 kerajaan. 10 salah itu. Makna kita kena keluar. Yang adanya kita kena beki. Kena nasihat. Kena tegar. Kena berdoa. Supaya semua kita jadi orang baik. Kata pengulas. Para ulama berkata, maknanya ialah seseorang itu tidak beriman dengan iman yang sempurna. Ada orang semangat doa lalu, apabila Allah kata, Nabi kata tak beriman, dia bahang kafir lalu dah. Apabila Nabi kata tak beriman, apabila Allah kata tak beriman, ataupun apabila Allah Ta'ala sebut kafir, dia ingat kafir akidah lalu dah. Kafir ada kafir akidah, ada kafir nikmat. Wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum kafartum. Dia panggil kupu nikmat. Ada kupu akidah. Kupu akidah pun kita tak ambil. Wal iyazu billah. Dan kupu nikmat pun kita tak ambil juga. Wal iyazu billah. Bukan kita kata tak apa, tapi bezakan antara dua tu. Hak besar satu, hak kecil satu. Hak besar kita tak ambil kupu. Hak kecil pun kita tak ambil juga kupu. Begitulah maknanya. Apa dia dalam masalah tidak beriman. Apabila Allah sebut tak beriman, jangan kata kafir lalu. Apabila Nabi sebut la yu'min tidak beriman, jangan kafir lalu. Jangan kafir lalu. Ada makna tidak sempurna iman. Sekiranya tidak, maka perkara ini dijadikan sebagai dasar iman bagi sesiapa yang tidak memiliki sifat ini. Maknanya besarnya antara dasar iman itu ialah ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah. Jangan putus. Maknanya jangan pecah belah maknanya. Jangan maki, jangan hina. Salah semua ada orang salah. Siapa atas dunia ni tak salah? Siapa atas dunia ni tak salah? Sahabat-sahabat Nabi pun ada silap salah. Cuma ada yang dijanjikan syurga, hak tu terlepaslah. Ada di kalangan sahabat buat silap. Manusia, Nabi kata setiap manusia. Tabi'in juga ada buat silap salah. Ulama-ulama, tutup guru pun ada silap salah. Saya, dia, awak, semua kita, ibu bapa kita, adik-beradik kita, orang kampung kita, pemimpin negara, Perdana Menteri, Agung, semua ada silap salah. Tapi bukan untuk dimaki, untuk dihina, untuk dipecah belah. Bukan untuk putus silaturahim. Ukhuwah kekal selagi dia ada iman. Selagi dia iman, sama ada kerajaan, sama ada pembangkang, sama ada orang buat salah sikit ataupun banyak, tegar tidak mengapa, nasihat tidak mengapa, kritik tidak mengapa. Tapi jangan sampai putus silaturahim. Jangan sampai benci. Jangan sampai hina. Jangan sampai doa laknat. Banyak lagi ruang dan peluang. Kita macam di Malaysia ini sebagai contoh, jauh kita dengan zaman Abu Jahal. Jauh kita dengan zaman Firaun, Namrud, ketika di zaman nabi-nabi dulu. Kita negara Islam. Ada masjid ribu-ribu, ada mahkamah syariah,
Ada Perkim, ada Jakim, ada Menteri Agama. Menteri Agama ada kelemahan dia. Jakim ada kelemahan dia. Awak pun ada kelemahan. Saya ada kelemahan. Ulama, tok guru, poli, askar, mufti, qadi. Semua ada kelemahan. Tapi negara kita ada bank Islam, ada tabung haji, ada universiti Islam, ada pusat tahfiz, masjid-masjid, ada tu imam dibayar allowance, ada orang mengajar setiap malam, dakwah tidak disekat, orang tabligh ke orang apa nak berdakwah, sila berdakwah, diberi tauliah, dibayar pula allowance. Kita ada Jakim, kita ada Yadim, Yayasan Dakwah Islam. Kita ada.